Politik bukan bola sepak. Apa pula ni? Musim World Cup cerita pasal bola lah. Apa pula cerita pasal politik? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Sebenarnya saya nak bagi tahu, bola tak sama dengan politik. Dalam bola kita setia pada pasukan. Kecuali yang seorang tu lah. Yang tahu je tahu. Tak kira menang atau kalah, penyokong tetap menyokong. Itu perkara biasa dalam sukan. Tapi dalam politik berbeza. Dalam politik kita bukan penyokong. Kita adalah majikan. Ahli politik adalah orang yang diberi mandat untuk bekerja bagi pihak rakyat. Kalau prestasi mereka baik, okey, kita sokong. Kalau gagal, rakyat berhak menukar mereka. Jangan jadikan parti politik sebagai identiti. Ramai rakyat mempertahankan parti politik walaupun mereka sendiri rugi. Mereka sanggup mempertahankan apa saja kerana melihat politik seperti menyokong pasukan bola. Sedangkan dalam demokrasi, kesetiaan utama adalah kepada negara, rakyat dan prinsip perjuangan. Bukan kepada mana-mana individu atau parti politik semata-mata. Dalam bola sepak, kita memilih pasukan. Dalam politik, kita memilih siapa yang mengurus kehidupan kita. Bola sepak adalah hiburan. Politik adalah pentadbiran. Ramai orang salah faham. Mereka melihat politik seperti bola sepak. Parti aku mesti betul. Parti lawan mesti salah. Walaupun ada kesilapan yang jelas, tetap dipertahankan. Ada je alasan. Nak tahu apa alasan yang paling famous? Parti sebelah lagi teruk. Ini bukan budaya demokrasi. Ini budaya penyokong. Bola memang soal menang. Tapi politik soal menyelesaikan masalah. Rakyat tak makan slogan. Rakyat perlukan gaji yang lebih baik. Peluang pekerjaan berkualiti, rumah mampu milik dan pentadbiran yang bersih. Kalau semua ni tak bertambah baik, apa gunanya menang pilihan raya? Sebagai penutup, masalah terbesar politik di negara kita bukan kerana terlalu ramai penyokong parti politik. Masalahnya kerana terlalu ramai penyokong yang berhenti menjadi pengundi yang berfikir. Tapi saya yakin, saya percaya, golongan muda akan menjadi pengundi yang bijak. Jangan jadikan pilihan raya macam final bola. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.